Ada sekumpulan manusia yang tidak melihat alam barzakh, iaitu mereka yang melihat hari kiamat. Tu jawapan dia, tuan-tuan. Yang tengok hari kiamat, yang menyaksikan qiyamis sa'ah, berlakunya kiamat, kumpulan ini saja dia mati, kemudian dihidupkan kembali selepas sangkakala yang kedua, dan mereka tidak ke alam barzakh. Dan orang-orang yang melihat hari akhirat ni, tuan-tuan jangan berdoa pula harap-harap tak payah tengok lah alam kubur ni. Sebab yang tak tengok alam kubur, yang tidak menghadapi alam kubur ini, orang yang melihat kiamat. Orang yang melihat kiamat hanyalah orang kafir saja. Jangan berdoa pula tak mau pergi alam barzakh. Alam barzakh adalah satu alam yang akan dilalui oleh kita semua selepas kita berada di alam dunia dan sebelum kita memasuki alam akhirat. Ada ulama memasukkan barzakh sebagai akhirat, ada ulama yang mengatakan dia sebelum akhirat. Dia pintu utama untuk memasuki alam akhirat. Alam pertama yang kita duduk adalah alam arwah sebelum ni. Kemudian alam rahim, dalam perut ibu kita. Kemudian alam dunia. Kemudian kita akan ke alam barzakh, dan kemudian yang terakhir, nama pun akhirah, yang terakhir. Para sahabat bagi tahu kepada kita bahwasanya alam barzakh ini, sekiranya orang itu selamat, maka dia telah selamat daripada satu permulaan akhirat yang besar, dan dia akan selamat daripada keadaan-keadaan yang menakutkan yang seterusnya. Tetapi apabila orang itu dia tidak terselamat daripada kecelakaan dan juga azab siksa alam barzakh, maka ketahuilah dia tidak akan selamat juga untuk kecelakaan besar yang menunggunya selepas alam barzakh. Maka Nabi SAW mengajarkan kita beberapa cara untuk kita berada dengan keadaan yang selesa di alam barzakh. Antaranya kita mengamalkan bacaan surah Al-Mulk pada tiap-tiap malam, sabit dengan hadis yang sahih. Nabi menyebutkan di dalam Al-Quran ada satu surah 30 ayat, seandainya dilazimi oleh kalian, maka kalian akan bebas daripada siksa alam kubur. Hak ceramah hari ni sejam setengah, hak kita nak tengok sekali lagi apa yang jadi dalam kubur sebagainya, beramai dengan ni insya-Allah. Dan satu lagi hadis yang tidak begitu kuat kedudukannya, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharatit Tauhid karangan Syekh Al-Allamah Ibrahim Al-Bajuri. Banyak perbahasan tentang alam kubur. Dalam hadis itu Nabi ada sebut, sesiapa yang membaca surah Qul Huwallahu Ahad ketika nazaknya, ketika sakit matinya, waktu duduk tengah nak duduk nazak tu, waktu duduk tengah dekat-dekat nak mati tu, Qul Huwallahu Ahad, maka dia akan dilepaskan, dibebaskan daripada siksa azab neraka. Tuan-tuan sekalian, dunia ni macam ni lah, dengan umur dan masa yang begitu laju, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, yataqarrabuz zaman, masa jadi singkat kata Nabi, itu petanda akhir zaman. Kita tak berasa ke lah ni? Seolah-olah saya duduk sini ceramah tahun lepas, setahun yang berlalu seperti 12 hari saja. Macam 12 hari dah, berjalan celek, sekali lagi mai ceramah. Betul-betul macam 12 hari. Apakah yang telah kita isi sepanjang setahun tu? Idza aradta an ta'rifa maqamaka indallah, kata para ulama,
sekiranya kalian nak tahu kedudukan kalian di sisi Allah, fanzur lihat dan perhatilah kehidupan kalian, fima asyghalak, dengan benda apakah Allah menyibukkan kamu. Kalau Allah sibukkan kamu dengan ilmu agama, kamu ajang orang tiap-tiap hari Quran, setiap hari kamu menghadiri majlis ilmu selepas bekerja, kamu mengajar orang ramai tentang hadis dan juga tafsir, maka begitulah kedudukan kamu yang mulia sekiranya kamu ikhlas kepada Allah. Fanzur fima asyghalak, tengok apa yang Allah sibukkan kita. Dengan masa yang cepat, masa yang begitu pantas, ada orang 2-3 hari lepas tak sempat nak berjumpa dengan satu Ramadan, maka persiapan mesti dilakukan ketika mana kita mendengar peringatan. Waktu dengar peringatan, waktu tu kita lakukan persiapan. Ada orang lepas akad nikah balik nak makan kenduri, nak balik rumah pengantin tu, dia tu hak pengantin tu dalam perjalanan menuju ke rumah aksiden meninggal nyawa. Maka Nabi SAW sentiasa bagi tahu kepada kita, banyakkan memperingatkan diri masing-masing dan ahli keluarga dengan kematian, kerana ia akan mengurangkan semangat ataupun perasaan untuk melakukan dosa di kalangan kita. Peringat tentang mati. Macam hari ni kita buat majlis peringat tentang kematian, suasana di alam barzakh. Apabila seseorang dalam keadaan nazak, saya mula daripada saat-saat awal kematian. Saya ada 4 chapter, subtopik yang kita akan sebut pada pagi ni insya-Allah. Yang pertama, orang yang nazak. Ada sebahagian orang dia aksiden mati. Minggu lepas seorang wanita aksiden berkecai. Suami dia mai kutip dia punya daging dia sebagainya dalam keadaan menangis. Mai kutip daging isteri. Kecai tengah jalan tu. Maka yang ni tak ada orang duduk tepi dia sebut la ilaha illallah. Yang ni dalam bahasa Arab dia panggil mautul faja'ah. Kematian mengejut. Berenang, duk biasa berenang boleh, tak ada masalah. Tiba-tiba krem kaki, duk tengah tu, tenggelam mati. Mautul faja'ah. Duk dalam rumah, tak ada apa, duk tidur, hari-hari tidur. Tiba-tiba satu malam, terbakar rumah, mautul faja'ah. Dia kematian mengejut. Kematian mengejut ni kata para ulama, rahatun lil mu'min. Dia adalah satu rehat kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman tadi dia tak ada masalah. Kerana orang beriman sentiasa merindukan Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat tak dengan Allah? Nak berjumpa Allah, ada tak perasaan dalam hati kita? Kalau tak ada, kena cari. Mesti cari. Dia dinamakan cinta Allah yang akan menghasilkan rindu untuk bertemu dengan Allah. Kekayaan tidak menghalang orang tu nak untuk bercinta dan merindui Allah. Pangkat yang tinggi tidak menghalang Zulkarnain untuk cinta dan merindui Allah. Muka yang tampan tidak menghalang untuk Yusuf alaihissalam mencintai dan merindui Allah. Kekayaan dunia yang begitu banyak tidak menghalang Sulaiman untuk merindui dan mencintai Allah. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Kata Nabi, siapa yang sentiasa merindui untuk bertemu dengan Allah, Allah pun rindu untuk bertemu dengan dia. Maka bila dia mati mengejut, yang tu rahah, satu benda besar bagi dia. Allah takdirkan dia terbakar, mati. Allah takdirkan dia tenggelam lemah, mati. Allah takdirkan dia aksiden, hancur tubuh badan dia, mati. Rahatun lil mu'min. Kerana dia sentiasa menunggu-nunggu detik untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan mati secara mengejut itu, kata para ulama, hasratun alal kafir. Penyesalan yang cukup besar bagi orang kafir, munafik dan orang-orang fasik yang menangguh-nangguhkan taubat. Umur 30 tak pakai tudung lagi pasal apa? 50 60 nantilah ustaz. Tahu tak kata wajib? Tahu? Banyak hari ni. Umur 35, anak 2 orang dah. Tak semayang ke? Nantilah ustaz. 50 60 nanti tak semayang lah. Kematian mengejut akan membuatkan mereka menyesal yang tidak ada kesudahannya.